Dia kata saya pergi Taiping. Dia ada minta kuih goreng. Saya belilah. Bawa tu dia. Dia ambil. Dia bawa balik. Lepas tu tak jumpa dah. Hari ni patut jumpa dia. Dia datang rumah saya sebab jadi anak saya. Tapi dah jadi. Dengan dia dah kahwin, dulu dia ada anak satu. Kemudian anak dia dah meninggal. Dengan 5 bulan lepas meninggal gitu lah. Dia kurang upaya. Anak dia. Pasal jantung dia bila dia lahir dia keluar dekat luar kan. Dia keluar dekat luar. Dia tak tahan lama dah. Keadaan dia tercipta kan. Dan tak ada apa-apa lah dengan saya, dengan mak dia, dengan keluarga dia kan. Kira mesra lah kan. Tak ada apa masalah di antara keluarga kami tu. Sampai dia meninggal lah. Dia pun rasa terkejut lah pasal keadaan mati mengejut macam ni kan. Tak boleh kita jangka lah. Kita reda lah.